Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. So hari ni aku nak buat video walk around Gixxer 250 naked. So aku kasih korang tengok dulu, turn around satu kali. Cantik tak cantik motor ni. Aku punya relationship dengan motor ni macam orang cakap bercinta selepas kahwin. Sebab masa aku beli motor ni, aku tak fikir langsung bab dia punya rupa. Aku cuma nakkan dia punya function, dia punya jimat minyak, dia punya jimat maintenance, dia punya easy going. Aku nak yang itu je. Tapi bila dah beli, tengok-tengok, cantik juga kan. Hitam, colour hitam. Hitam itu premium. Okay, so first things first. First kali aku nak cerita kat korang bab dia punya enjin. Dia punya enjin 249cc oil cool, single overhead cam. Memang enjin yang simple. So bila enjin tu simple, memang tak banyak benda lah nak kena fikir. Dan dia pakai oil cool. Oil cool dia tu, ni dia punya sistem oil cool dia lah. Dia lebih kurang macam function macam radiator lah juga. Cuma minyak masuk dari bawah tu, dia naik zigzag dekat atas ni, sampai dia sejuk, dia masuk balik ikut atas tu, masuk balik ke enjin. Enjin ni kapasiti minyak dia pakai 1.2 liter dan ada oil filter lah. So 1.2 liter boleh pergi sampai 5,000 km based on manual book lah. Tapi kalau korang jenis sayang motor, korang nak awalkan sikit pun tak ada masalah. Tapi macam video sebelum ni aku pernah cakap, sebenarnya yang manufacturer recommend tu pun sebenarnya dia orang dah awalkan sedikit. Dan power enjin dia 26.5 horsepower, 22 Nm of torque. Horsepower dia keluar peak power dekat 9,300 dan dia punya torque keluar peak dekat 7,300. So dia memang fokus dekat download torque. Mana kata nak cruising apa semua tu memang lagi sedap lah dengan motor ni. Dan dia punya lampu depan belakang pakai LED. Ni design lampu belakang dia. Aku kalau design lampu belakang ni, untuk design tajam macam ni, aku lagi prefer untuk model SF lah, model sport fairing tu. Tapi kalau untuk model naked ni, kalau dia buat tumpul sikit pun ngam juga kan. Tapi takkan lah dia nak buang R&D teruk-teruk semata-mata sebab tu je kan. So kita kena faham lah motor cross platform ni. Dan benda tu subjektif, bergantung kepada orang. Ada orang dia lagi suka tajam-tajam. Macam aku, sport bike aku suka tajam. Naked aku nak tumpul sikit. Tu bagi aku lampu depan ni cantik. Ada orang yang dia cakap lampu depan ni macam kurang menarik, belakang yang cantik. Tapi aku pula cakap depan yang cantik. Full LED kat sini lah lampu depan belakang. Tapi signal masih pakai bulb lagi lah. Dan ni dia punya brake system by brake depan dan belakang. So dia bagi depan belakang. Okay, ni design exhaust dia. Ni aku nak condemn sikit. Aku tak apa minat design yang keluar terus macam tu tau. So kalau kau nak buat dua lubang macam ni, kau buatlah satu straight, satu lagi naik ke atas macam tu kan. Nampak terasing sikit tu lagi cantik lah daripada terus ketul lepas tu dua cabang macam ni. Tapi dah lah, bukan masalah besar lah. Benda tu bergantung atas minat masing-masing. Dan ini dia punya monoshock belakang. Monoshock belakang dia tu preload adjustable as expected. Dan suspension depan not adjustable lah. Okay, yang ni aku pernah cerita kan, asal benda ni untuk market India kan. So korang boleh tengok lah, dia dah bagi harga. Lepas tu dia bagi splash guard. Lepas tu dah ada mudguard lagi. Memang nampak semak sikit lah belakang ni, bersepah sikit lah. Tapi korang takkan kotor lah. Korang tengok aku dah naik time hujan kan, kotor-kotor hujan ni. Tapi dekat area atas ni bersih gila. Macam tak kena habuk langsung. So mana kata kalau korang bawa pilihan time hujan tu, memang tak risau pilihan korang akan basah lah. So yang tu satu benda yang kita tak expect sebuah motor nak bagi benda tu. Tapi memang function lah, sangat-sangat function. Dan dia punya seat ni so far bagi aku okey. Tapi ada orang cakap kalau jalan jauh dia keras sikit. So aku nak kena jalan jauh, tak tahu bila. Sebab aku tak plan motor ni untuk nak buat ride jalan jauh aku. Dan ni aku nak tunjuk sikit lah dia punya panel meter. Panel meter dia ni plastik dan juga LED, bukan TFT.
padan lah dengan harga kan. Apa yang dia bagi tu memang sesuai sangat lah. So kalau kita tekan select ni, setakat ni tengok ada trip A, trip B. Itu saja, tak ada apa dah. Simple, memang simple. So dia punya tayar depan 110, size 110, brand MRF. Aku tak pernah tengok brand ni brand apa. Mungkin brand dari India ke apa kan. Nanti aku belek-belek tengok dia made in mana. Betul lah tu, made in India. So tayar pun dari India. Tayar belakang standard lah 250 kan, size 150. So far bagi aku tayar ni aku pakai time hujan sangat tak best lah, time hujan. Tapi tak tahulah, tengok ni maybe pressure pun tak betul ke datang dari kedai ni, nanti aku check balik. Seterusnya nak cakap pasal dia punya features lah. Apa benda yang features yang ada dekat motor ni. Yang first sekali, kalau korang tengok di sini dia tulis SEP, Suzuki Eco Performance. So bila dia sebut Suzuki Eco Performance, kau kena faham lah motor ni target market dia untuk apa, target kegunaan dia untuk apa. So kalau masih ada orang duk petikai kenapa top speed dia lebih kurang saja dengan 150, korang kena tahu performance tak semestinya race performance saja. Motor-motor macam ni dia akan jadi king bukan dekat lita, bukan dekat jalan kona-kona, jalan bukit. Dia akan jadi king bila kau pakai hari-hari, menghadap jalan yang tak berapa cantik. Lepas tu pula kau boleh naik dia buat melenjan tu. Kau tak kisah sebab dia memang dicipta untuk macam tu. So kat situ dia punya performance, kelebihan dia dekat situ. Dan satu lagi features adalah yang ni dia tak mention tau, tapi ada features ni, Suzuki Easy Start Assist. Dia macam kau just tarik clutch ni, and then kau tekan button start ni, sekali tekan, terus naik, terus start engine dia. Memang sangat-sangat senang lah. Aku nak tunjuk sebab tak cukup tangan lah. Dia kena dua tangan untuk nak start. Nak start engine motor ni kena pakai dua tangan. So untuk nak buat video susah sikit lah, tapi untuk kegunaan harian tak ada masalah lah. Okay, dah habis cakap pasal itu, aku nak cakap pasal dia punya fit and finish. Dia punya fitting dia memang ngam. Korang tengok dia punya material memang nampak solid. Dan juga dia punya design ni tak ada kejap nampak lompong kat sini, nampak macam tangkap muat punya design lah. Tampal cover set masuk je kan. Dia tak nampak macam tu. Memang fit dia memang cantik. Cuma finishing dia, kalau korang tengok dia punya finishing, macam sebelum ni aku pernah tunjuk video CF Moto tu, aku cakap aku suka dia punya cockpit view. Cockpit dia button-button ni semua ni nampak macam premium. Tapi motor ni tak nampak macam tu. Motor ni nampak macam budget sikit. Budget friendly punya quality. Tapi adakah aku nak cakap Suzuki sekarang dah tak macam dulu, motor Japan sekarang dah tak macam dulu, motor China lagi bagus? Bukan, dia bukan sebab tu. Kita nak nilai benda tu, kita kena tahu motor tu duduk dekat tier mana, dia duduk dekat kategori apa. Motor ni duduk dalam kategori budget. Bila dia duduk dalam kategori budget, dia kena murahkan sikit lah benda-benda macam ni. Sebab tu kalau kau tengok sekarang CF Moto dah nak keluarkan CF Lite. Nanti akan ada video cakap pasal benda ni lah. CF Lite tu supaya CF Moto boleh keluarkan motor-motor budget friendly tanpa menjejaskan dia punya line up sedia ada kan. So far kalau macam sekarang CF Moto dah nak pergi ke premium kan. Macam 675 semua tu dah nak pergi ke premium. Kalau tiba-tiba datang mungkin 250 dia buat yang cheap version, murah sikit, barang-barang semua pakai tak premium, nanti orang cakap dulu aku dah pakai 250, dia punya quality tak bagus lah. Dia burukkan dia punya nama kan. Tapi macam Big 4, dia orang tak kisah. Big 4 ni kau bagi barang murah pun orang cakap premium juga kan. So korang tengok okay lah, yang tu habislah explanation ni, nak tunjuk lah. Kalau korang tengok button ni, dia punya finishing ni macam memang tak premium lah. Dia punya benda-benda ni tak premium. Lepas tu kau tengok benda ni, yang ni kalau dalam kamera nampak cantik pula kan. Tapi kalau tengok depan mata ni, dia memang just cat hitam sebam macam tu saja. Dia tak ada buat macam apa, macam bekas kena sandblast apa semua tu. Dia tak ada buat macam tu. Dia just simple like this, macam tu saja. Tapi untuk aku langsung tak ada masalah. Bagi aku langsung tak ada masalah, sebab aku tahu market motor ni dekat mana. Dan bagi aku sangat-sangat berbaloi dengan harga yang kita bayar. Ni salah satu teknologi Suzuki yang terbaru. Cable tie. Sini cable tie,
Sini kabel tie. Segala kabel yang ada kat sini semua kabel tie. Dia tak bagi pun velcro strap tu kan. At least kalau bagi velcro strap pun dah ngam lah kan. Tapi tak apalah, tak kisahlah. Thank you lah Suzuki bagi kabel tie. So aku tahu kalau benda tu nanti rosak, aku tukar pun aku pasang balik kabel tie. Dan bagi aku, ni bukan condemn kalau korang tengok video-video aku, benda yang aku pakai, benda yang aku beli, aku tak macam ada setengah orang benda tu aku beli, semua benda aku nak up, semua benda aku nak cakap bagus. Tak ada. Aku cakap benda yang betul sebab aku tak nak bagi information yang misleading dekat aku punya viewers. End up dia orang beli sebab dia orang ingat benda tu perfect. Aku tak nak jadi macam tu. So kalau korang dah tengok aku dah cerita apa kekurangan, apa kelebihan dan korang still berminat nak beli, korang akan lebih berpuas hati berbanding korang ingat 100% tapi korang dapat maybe 90% saja. Dan kat situ aku puji Suzuki. Dia nak bagi murah, dia tahu kat mana nak bagi murah. Dia tahu okey kita bagi murah kat benda-benda yang tak penting. Tapi suspension still suspension bagus, body yang bagus, engine yang bagus, braking system vibrate depan belakang kan. Dalam sebut pasal braking system. Ni dia punya fork. Sebab braking system sebelah fork mana. Dia punya fork dia tak bagi USD lah, dia bagi fork konvensional sajalah. Sebab dia bukan performance focus punya motor kan. Tapi dia punya fork ni setakat aku pakai, langgar lubang apa semua, memang sedap, sangat-sangat sedap. Aku rasa banyak-banyak motor aku pernah pakai, motor ni yang paling sedap. Aku hadap jalan tak rata. Motor ni yang paling sedap kalau aku terlanggar lubang tak sempat elak. Setakat ni lah dalam pengalaman hidup aku lah. Tu tak pakai Adventure Suzuki lagi kan. Macam V-Strom maybe lagi better lah kan. So guys, aku rasa ini saja video untuk hari ni. Aku harap apa yang aku share ni bermanfaat untuk korang. Korang-korang yang tengah CCTV, kalau fikir nak cari motor untuk buat daily, nak jimat, tak nak pening-pening, nak lenjan, kalau kata naik motor tu terbalik pun korang tak kisah. Aku cadangkan korang ambil Gixxer ni. Ayuh, kita ramai-ramaikan lagi pengguna-pengguna Gixxer. Cantik pun cantik. Aku tak expect dia cantik kan. Tapi bila dah ambil kali hitam tu, memang nampak. Kita buat sikit macam selalu orang buat tu. Macam tu. Aku tak pandai sangat. Okey lah guys. Thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.